Right now. Mana lejap? Tahu? Korang marah sikit jap. Marah sikit. Asal ya dah. Kita tunggu siapa? Asyik lah. Duduk London dah tapi lambat. Mana efisiennya London tu? Wait five. Saya lambat benar. Shake. Oh shake. Angkat jadi ringgit. Apa? Anggap je RM7. Jangan ada pound. Kenapa kau pegang ni? Lagi satu. Okay. Sedapnya, rasa nyaman. Okay. Patutlah magic sana ni. Buat haji ni. Buat haji ni. Magic sini macam influencer. Jaga di kantin, just close my jam ke orang. Tak, wait. Sorry. Maaf Syahid. Maaf kerana mengecewakan anda. Prabowo. Happy birthday to you. Let's go. Happy birthday to you. Ini belum. Ni baru trends. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat korang. Kita nak jutaan. Sebab jutaan lah. Jutaan terima kasih dekat korang sebab untuk bawa aku keluar sana sini. So aku doakan yang terbaik untuk korang. Semoga korang bahagia. Ikut apa Kita tak nak doang, kita nak duit. Apa yang korang nak. Wish for yourself. Tak, kita lah we wish kita bukan. Jangan complicated lah. For another decade. Aku doakan untuk aku. What do you wish? Oh, okay. 50 years old. What do you wish for? Aku doakan Long live. yang ada juga doa. Malulah. Aku doakan Semoga budi, semoga kau dapat budi. early 2025 tu aku macam expect aku macam what will happen masa birthday aku. Is that time akan berubah? Then ya Allah answered my doa and macam start daripada tu dia ada satu sense yang masa pertengahan tahun tu aku dapat rasa macam bila bank panggil aku ke ni apa semua aku rasa macam oh it's my doa yang dah lama dah aku nantikan benda tu kan. So macam I start my 30 dengan satu journey yang baru. So aku harap journey tu
jadi baik lah. Alhamdulillah. So aku wish So dengan all ini the best penutup. untuk korang journey 30 korang ke hadapan agak bahagia dan korang happy macam mana yang cara korang nak. Tapi kita nak masuk ke mana? Aku belum. Sorry. Ingat lah. Okay. Meanwhile, in our universe. Dia macam ada dua sisi sini. So now adakah dia start dengan begitu. Kau tanya lagi kau? Fail dalam masa aku masa minggu ni masa aku jumpa head Kau tanya lagi kau? dia cakap okay dia seram you borak dua orang je. dia kata Diorang nak buat podcast ni. I tengok resume you dulu you buat engineering dan sekarang you buat valuation. So sekarang macam saya tak tahu apa pasal valuation. So I hire you so that you boleh ajar kita orang valuation. In return kita orang akan ajar you balik engineering yang you dah lama tinggal. Itu suspend kau sekejap ke? Itu suspend kau sekejap ke? Aku bertugas untuk jadi advisor dia untuk tengok semua tu. Kan masa dari channel dia masuk kerja lain. Macam ngam-ngam pula. Aku masa tu aku macam wow. Lah. Aku ada relasi lagi dengan Hajar untuk naik LRT sama-sama. Ke nak masuk jam sama-sama. Sebab kau cakap banyak kali, so benda tu jadi doa. kan? Daripada kenali Sedoa. Naik motor. Tak sempat dia kita masuk Adik orang lain. bantah. So aku pergi kerja 7.40. Kita orang hanya ni je. Dua. Dua what maksudnya? Twerk. Masya Allah. Masya Allah tu pula. Betul lah yang kencing lama. Siapa? Daripada kat sana tak. Asyik kedai baru je kencing. Asyik kedai baru je kencing. Motor. Kau kena pusing. Betul. Pusing macam ni. Okay. Good. Sabarlah kau tak pusing aku tak. Ha. Tanya lagi kau. Panomin. Bunguk.